Selepas pulang dari Mekah atau Madinah, ramai yang terkena sakit, iaitu sakit rindu Mekah dan Madinah, rindu Masjidil Haram, rindu Masjid Nabawi. InsyaAllah sakit ini boleh diubat dengan menghadirkan diri ke masjid, solat-solat fardu 5 waktu. Terdapat banyak hadis yang memberi rangsangan kepada umat Islam agar berulang alik ke masjid. Antara hadis tersebut ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang keluar menuju ke masjid dan pulang, Allah akan menyediakan untuknya nuzul dari syurga setiap kali dia keluar dan pulang dari masjid. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nuzul bererti apa-apa yang disediakan untuk tetamu ketika mereka sampai. Hadis ini berupa rangsangan kepada umat Islam agar sentiasa berusaha menunaikan solat jemaah di masjid. Jikalau kita berasa malas untuk pergi ke masjid, ingatlah akan kelebihan ini, iaitu sambutan yang istimewa di syurga kelak. Moga-moga ini menjadi semangat kita untuk sentiasa solat berjemaah di masjid.